Selamat pagi dan juga selamat sejahtera kepada Wan dan juga kawan-kawan saya. Hari ini saya nak kongsikan tentang satu artikel, satu kajian daripada 6 orang pengkaji. Kajian tajuk artikel saya adalah Punca dan Kesan Pencemaran Alam Sekitar, kajian kes pelajar di Universiti Tun Usain On Malaysia, iaitu UTHM. Sebelum kita pergi lanjut kepada kajian kita, saya nak mengenalkan diri saya. Nama saya adalah Sangeeta. Waktu Malay boleh panggil saya Sangeeta. Ini adalah muka depan artikel saya. Artikel ini telah diterbit, telah dipublishi pada 2023 oleh 6 orang pengkaji. Untuk pengenalan, kajian ini fokus kepada punca dan juga kesan dan cadangan oleh pelajar UTHM. Pencemaran alam sekitar semakin serius di Malaysia. Pencemaran alam sekitar ni bukan isu yang kita fikir ataupun kita nak selesaikan pada masa depan, tapi isu itu sedang berlangsung dan kita menghadapi pada masa kini. Seterusnya, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap pencemaran alam sekitar dan mengenal pasti punca pencemaran menurut pandangan pelajar dan menilai kesan pencemaran terhadap alam sekitar dan manusia, dan akhirnya adalah mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar. Untuk mengukur kajian ini atau untuk melaksanakan kajian ini, pengkaji menggunakan pendekatan kuantitatif, iaitu kaedah kajian kepustakaan dan juga soal selidik. Dalam soal selidik, dia ada 3 bahagian yang contoh macam anda boleh nampak dekat sini. Untuk menganalisis data, pengkaji menggunakan Microsoft Excel dan mereka menerima responden daripada 100 orang pelajar di UTHM. Untuk dapatan kajian, seperti yang saya kongsikan tadi, pengkaji mengkaji tentang punca, kesan dan juga langkah-langkah mengatasi dalam kalangan pelajar UTHM, dan untuk mengkaji kesedaran yang mereka ada. Yang dalam jadual yang gambar yang saya telah letak dalam slide ini, kita boleh nampak soalan-soalan yang telah ditanya dalam soal selidik. So 100% pelajar setuju dengan soalan-soalan yang telah ditanyakan. Majoriti responden mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi tentang isu pencemaran alam sekitar, di mana 58% sangat setuju dan 42% adalah setuju. So, bermakna 100% pelajar setuju dan sedar tentang situasi yang kita tengah mengalami. Nah, faktor utama pencemaran alam sekitar ialah sikap tidak bertanggungjawab individu dan organisasi, yang ni telah disetujui oleh 45% pelajar, diikuti oleh penguatkuasaan undang-undang yang lemah 36%, dan pelepasan asap kenderaan yang tidak terkawal telah disetujui oleh 19% pelajar. Untuk cadangan dan kekuatan artikel ini adalah first cadangan, pertama cadangan kajian. Kajian ini mencadangkan kita untuk pendidikan alam sekitar secara berterusan. Kita perlu
perlu ada pengetahuan dan kesedaran tentang pencemaran alam sekitar ini, dan perlu mengadakan program kesedaran di universiti dan penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti hijau. Okay. Untuk kekuatan artikel ini, isu kajian yang relevan dan semasa dapat diperoleh terus daripada pelajar. Seterusnya. Okay. Untuk kesimpulan, kesedaran masyarakat terhadap alam sekitar adalah penting dan perlu dipertingkatkan, dan pencemaran alam sekitar menjejaskan kesihatan dan kualiti hidup manusia, bukan sahaja alam sekitar. Penjagaan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama semua pihak, iaitu setiap individu termasuk kita. Kerjasama kerajaan, pihak yang berkuasa, dan apa yang saya kata tadi, setiap individu kita adalah sangat penting untuk memelihara alam sekitar dengan menjamin sumber makanan, udara bersih dan kesejahteraan hidup kita. So dengan itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Soalan saya, adakah peristiwa yang berlaku di Indonesia sekarang, banjir yang sangat besar di Aceh, ada kaitan dengan alam sekitar? Sekiranya ada, kenapa? Adakah pendapat anda? Daripada pandangan saya dan apa yang saya dapat belajar, mengetahui tentang isu Indonesia, dapat tahu pembuangan sampah dan juga menjaga alam sekitar tu kurang dipatuhi oleh masyarakat di situ, bukan sahaja dekat negara kita. Mungkin disebabkan itu negara itu adalah menghadapi banjir sekarang. Okey, baik, terima kasih.